Bayangkan anda ada 1,000 dalam bank, bangun je pagi, 1,000 tu terus tiada nilai. Okay, inilah apa yang berlaku sekarang ni dekat Iran. Apabila berlaku satu geopolitik yang tidak stabil, serta-merta nilai mata wang dia akan jatuh. So sekarang ni, mata wang Iran telah jatuh 100%. Terlepas pun mata wang Iran pun dah jatuh 50%. Maksudnya, tuan-tuan memang ada duit tu, tetapi duit tu sudah tiada nilai. Nak beli apa pun langsung tak boleh. Benda sama juga berlaku sekarang ni dekat Venezuela. Setelah berlaku kes presidennya telah diculik oleh US, serta-merta nilai duit mata wang Venezuela jatuh. Sebab itulah kat sini kita boleh ambil ketimbang bahawa jangan simpan duit terlalu banyak, sebab duit nilainya kalau jatuh dia boleh jadi nilai kosong. Tapi kalau anda simpan emas, ada lagi dalam sejarah emas jatuh sampai nilai kosong. Emas ni nilai dia semakin lama semakin naik. Di saat duit semakin jatuh, di saat itulah harga emas semakin naik. Nilai dia daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang semakin naik. Sebab itulah Robert Kiyosaki kata saver are loser. Maksudnya siapa simpan duit dia adalah loser. Sebab dia jatuh miskin tiba-tiba bila-bila masa sahaja. Jadi anda yang berada simpanan emas, boleh isi maklumat untuk saya guide anda kaya dengan emas. Selamatkan duit anda daripada dimakan inflasi.